Macam mana nak atasi masalah buasir bila kita selepas bersalin dengan cara yang berkesan? Saya Amin Kamarudin. Kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, sebelum saya terangkan tentang cara-cara dan produk-produk semula jadi yang boleh bantu anda, saya nak bagi tahu dulu, kalau anda nak bertanya, anda boleh terus hubungi Puan Zila, partner saya di 019-394-9873 secara WhatsApp. Nombor ada di bahagian description, ada link dekat description ataupun ada link WhatsApp di bahagian bio channel YouTube ni. Okey, jadi anda tak perlu segan lah kan nak bercakap, nak luahkan perempuan tu perempuan, lagi senang lah kan. So saya pun handle juga yang ada masalah untuk lelaki. Okey, baik. Antara apa yang anda boleh gunakan untuk selepas bersalin kan, kita lebih sensitif lah sebab anak kan, takut ada baby sebab kita mungkin ada yang breastfeeding. Okay, yang pertama anda boleh amalkan, saya panggil pil daun sena. Pil daun sena ni dibantu untuk lembutkan najis. Orang masalah mengandung berpantang ni, kita kurang makan sayur, maka mudah kena sembelit. Bila sembelit, lagi sakit lah nak membuang tu. So ambil pil daun sena, dia bantu untuk lembutkan najis. Mudah nak keluar. Okay, yang kedua, ambil saya panggil omega 3. Dia bantu untuk kuatkan otot untuk kita nak meneran. Pertama. Yang kedua, dibantu untuk kurangkan radang, kemerah-merahan, pedih, sakit di bahagian rektum tu, yang menyebabkan kita rasa tak selesa lah kan. Ada masalah buasir dah lah lepas bersalin kan. Memang payahlah kan, hidup jadi payah. So ambil omega 3, tapi syarat mesti EPA dan DHA dia 90%. Dia daripada minyak ikan sebab dia akan bagi EPA yang tinggi, tapi mestilah disuling 3 kali untuk bebas daripada logam berat. Itu boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin, tak ada masalah. Okay, yang ketiga ialah zinc. Zinc bagus sangat untuk luka bersalin dan bagus juga untuk luka buasir yang berdarah tu. Dia cepat recovery luka dengan pengambilan zinc. Dan zinc ni sebenarnya ada lebih pada 200 fungsi untuk tubuh kita. Dan orang yang baru lepas bersalin, saya rasa memang lagi tinggilah keperluan zinc tu sebenarnya. Yang ketiga. Okey, lepas tu saya cadangkan B-complex lah. Kalau memang kita selalu sakit, tak tahan sakit, boleh ambil B-complex sebagai penahan sakit semula jadi. Bantu juga kita relax, kita tak meroyan. Dibantu untuk kita ada mood yang baik, tak ada kurangkan risiko mood swing dan juga meroyan. Itu pentingnya B-complex. Okay, dan last sekali ialah polyphenol lah. Okay, polyphenol ni adalah anti radang yang sangat tinggi, dibantu recovery sel di tahap DNA, cepat recovery luka, cepat kecut buasir tu. So macam mana nak pilih kan daripada pilihan-pilihan produk ni? Setengah orang mungkin tak tahu rasa mahal kot kan, banyak-banyak ni. Semua ke nak kena ambil? Tak semestinya kita ada pilihan yang sesuai dengan bajet dan keadaan anda. Yang penting anda hubungi saja Ultimate Vitamin di 019-394-9873. InsyaAllah kami bantu dengan cara yang terbaik. Itu saja.